Jangan. Pemain. Cuba. Hai. Dia try luck. Try. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dayan. Congratulations. Thank you so much. Hebat lah single terbaru awak. This is yang paling latest kan? Paling latest, betul. So ni sekarang ni rasanya dah nampak dah daripada last week awak promosikan lagu ni. Betul. Kak Era ni dah datang ke Meletup pula. Betul. So jaga diri kamu sayang Bertukar-tukar tak joget Bertukar-tukar lah tengok Dayan ni dia jadi macam tak tentu arah. tak tentu arah pula. Sabar je. Jangan lupa jaga dirimu. Jangan lupa jaga dirimu. Okay, before that, Hawa nak cakap congratulations dekat Dayan sebab komposer lagu ni Ezra. Ezra Kong. Betul. Puji-puji Dayan. Dia cakap first impression tu Dayan dah bagi aura dah, dia kata. Lepas tu masuk je studio, emotion tu dah ada. So dia nampak Dayan ni, dia pelakon yang pandai bawa emotion dekat lagu. Lakonan ke ataupun dah ada someone yang awak jadikan inspirasi untuk menyampaikan lagu ni? Tak ada. Oh tak ada. Okey. Okay, Dayan pun nak ucapkan tahniah kepada Hawa. Untuk apa? Marathon kamu. Marathon. Amazing. Tahu kot. Thank you, Good Dayan. job. Thank You you jadi so inspirasi much. kat kita kat luar sana. Awak pun nak buat juga full marathon nanti insya-Allah. Tengoklah kalau ada masa. Kena train dulu. Anyways, Thank you, jangan Dayan. lupa jaga dirimu ni. Sebenarnya lagu ni daripada Ezra Kong. Okey. So, Dayan masuk dan tulis on top of apa yang dia dah cipta. Oh dah ada dah. Jadi sebab bukan dia daripada... post dekat thread Betul. Okey, itu cerita dia. Itu cerita dia. Lepas tu Okey. sebab masa tu Dayan tengah dalam penggambaran set untuk satu drama ni. Jadi sebagai penulis lagu juga, Dayan pun cakap lah kat Ezra, boleh tak kalau Dayan nak tulis lagu, nak tulis juga lagu ni. Sebab lagu tu tak siap lagi masa dekat threads tu. Alright. Okey. So Dayan sambung daripada berapa persen yang Ezra dah buat? Setengah. Oh, Setengah 50%. macam tu. So you add on another 50%. So I add on untuk karakter dan untuk mungkin daripada Dayan sendiri jugalah. Ezra pun cakap macam Dayan ni you ada strict side of you. Dia pun cakap takut-takut juga. So Strict Alah, nampak bukan. je sweet manja-manja gini. Ayah tenang, jangan sangka tiada tiada- Dayan. Wow. Dia macam nampak tenang tapi Bukan buaya. Bukan buaya buaya. tau. Buaya belah sini. Buaya Oh tak, yeah. right? This Dayan strict juga So how are you like sebagai as a singer bila kerja lah perfectionist ke? Mungkin kot sebab before masuk tu I dah study lagu lah. And then kita tahu kita nak kena tulis at the same time. So kita prepare lah juga apa yang perlu. So mungkin daripada situ macam dia terkejut lah macam preparation kat situ. First time ke korang kerja together? First time. First Dayan sebenarnya tak pernah time. kerja dengan Ezra Kong. Kita memang dah selalu bincang macam bila ada rezeki nak kerja sama sekali ni. So alhamdulillah lagu ni dapat. Okay, so two you big learn from names. each other lah maknanya. Dia pun Betul. belajar something baru daripada Dayan. Dayan pun tahu Belajar cara dengan dia kerja juga. dengan Ezra juga. First time kerja dengan Ezra. Macam mana, Lepas tu, okey dia pun sebenarnya ada side scary dia juga. How? Ezra? Sebab macam selalunya kalau kita dekat dalam studio kan, kita record, I selalu kalau record lagu macam satu perenggan. Okay. Ezra ni dia punya terperinci tu kepada satu syllable lagu tu. Oh wow. Perkataan tu. Oh, satu-satu. Not perkataan even tu- satu ayat, satu perkataan. Satu-satu. Perkataan tu punya apa ni, syllables tu. tu. Syllable tu. Oh, not even Ya, perkataan. not even perkataan kecil Oh. lagi. So kita memang terperinci, kita kerja sampai macam tu. Bagi Lama macam lah maknanya the recording took like we How many took 2 hours? sessions. Two Sebab lagu ni sessions, kan memang menenangkan. So kita perlukan lebih emphasis on projection. okay, faham. But if that is the result, Amazing. dahsyat lah. Thank you. Ada boleh kat Spotify a few Terima kasih. times. Ya. And Dayan pun Kalau tengah drive dengan lagu ni, berhenti. Macam masuk feel terlalu tenang lagu ni. Tahu-tahu berhujan. So Dayan, do you feel like sebagai pelakon, it helps juga untuk you feel lagu ni? Of course. kan? Sebab kita kena pinjamkan emosi. Dalam berlakon kita pinjamkan emosi untuk karakter, dalam nyanyian kita pinjamkan emosi supaya nyanyian kita tu sampai kepada pendengar, supaya dia orang boleh relate. Itulah kerja kita sebagai artis, Yes. pencipta seni gitu. Yeah. Wow. Okay, can we go? Nampak tak? Nampak tak? Nampak lah. Okay, kita nak pergi on the personal side sikit. Ni pasal Ibu Dayan ni. Dia dah reveal something yang Dayan kadang-kadang bila nak kenalkan someone Itulah dekat bila ibu, kita kerja dengan mak kita kan pandai je dia reveal apa benda semua dia kan. Kita reveal macam lah. mami ni. Tapi sebenarnya apa kriteria yang your mum
perlukan pada seorang lelaki sebenarnya? Memang perlukan. Kejap, nanti kena call mami nak tanya dia. Menantu. Sebagai menantu. Ya. Sebab I katanya rasa ni soalan lain ni. Soalan ni kau tahu ni. Soalan ni What do you mami. think? sebenarnya takkan dia tak bagi tahu you macam carilah lelaki jenis macam ni ada tak? Mungkin dia suruh cari yang boleh membimbing Dayan. Alhamdulillah. That's the right thing to say. Itu yang pertama kali yang dia cakap lah. Yang kedua memang kena yang hormat ibu bapa. Betul. Sayang family. Betul. And macam kalau boleh dia nak lah raya. Tak adalah miss 3 tahun. Faham tak? Dia faham tak macam selalunya macam nak dekat. selang-seli. Gila tu. So dia macam kalau boleh nak selalu dengan family kita lah. Adil lah macam tu. Okay. So family pun sangat important lah untuk dia. Betul. Oh, so raya ni Maknanya kena penting, cari suami yang anak yatim piatu lah. Jangan macam tu. Mana Habis dah side, kena pergi side dia je semua. Bukan, orang kata bukan sampai 3 tahun tau. Dia ni kan sesuka hati Tak tau. nak lah jauh macam Dayan duduk KL. Cari yang dekat-dekat lah. Kuantan kalau raya. Dan Kuantan. Oh, Kuantan. Maknanya ada betul lah ansur. Okey. Kejap-kejap kat family sini, kejap-kejap family kita. Macam tu. Tapi 3 tahun tu jarang lah Tu berlaku. contoh. Tak nak lah. 3 Macam tahun. kalau kita holiday kan, kenalah dengan family kita. Lepas tu holiday family dia pula. Kan kita kena Gile-gile. Gile-gile. Gile-gile lah. Jadi kriteria yang Lah ni apa benda ni? Kita buat apa ni? Dah jadi lain. macam tu lah sebenarnya kita nak. Pasal lagu tu kita warm up je. Okay. Aduh, yai. So, takut nak tanya. Tanya. I tak nak orang tanya I benda ni. So, I tak nak tanya. Abang nak tanya. Tak Adakah lah, okay, lu- macam... Oh, ni Macam past untuk Dayan. relationship punya ni Ya, question. sebab your mom mention pernah Dayan bawa jumpa someone with your mom kan. So, sekarang journey Dayan personally, love life, how is it like? I'm so sorry. Tak ada. Tengah okey je sekarang. Single, tak ada apa-apa. Gitulah. Pernah lah bawa, of course. Kita mencuba. Betul. Orang selalu Yes. cakap kita ni, you tak ada usaha, bla 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 semua kan. Saya ada usaha. Itulah, Okey. takkan kita nak share kat Instagram. Takkan lah kita nak bagi punya tahu semua usaha. orang kan. Aduh. Lepas Ya. tu, Sebab yang elok, yang baik semua dah taken. Sian. Kenapa tunjuk macam ni? macam ni. Contoh. Contoh. So Contoh kita usaha, suami yang suka tapi gile-gile. kalau tak ada jodoh, kita Ya. cari yang lain. Kita cuba lagi. Tapi insyaAllah Allah tahu kan Betul. bila waktu dia yang sesuai dan dia akan datang. Betul. Sebab so Dan tak pressure ke apa ke, langsung tidak. We're not in a Alhamdulillah. rush. We're not in a Yeah, rush. kita It's chill. all good. Yeah. Single dengan single borak weh. Single dengan single borak. Kita Ya. okey je. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki ada. Kalau tak, saya okey. Okey, so sekarang ni fokus ke Jaya. Macam biasalah. Macam biasalah. Itulah jawapan I pun selama ni. Okey. So what's next for Dayan and your Lagu raya fans? baru. Itu Jom, next year. jom, Tapi jom. sebenarnya Dan ada lagu dengan Alfa. Haru Biru. Daya dia lagu Alfa. Betul. Haru Biru. Oh, lagu Itu ni. yang paling Latest. paling latest lah sebab music video baru release semalam. Oh ya ke? Betul. How can we not know about it? Tak follow, you kena follow. You pun baru tahu kan? Apa pun tahu ni. So Okey. itu yang paling latest. So baru Alhamdulillah, sekarang tahniah. banyak promo lah lagu dan juga drama. Okey. All the best to you. Have a good rest bila Thank Dayan you. perlukan rest. Thank So you so guys, much. jangan Terima lupa kasih. dengar lagu Dayan. Jangan lupa Jangan jaga lupa dirimu. jaga dirimu untuk aku. Dia tambah. Betul tak? Betul. Kan siapa-siapa yang Betul berkenan lah tu, Abang dengan Amin. Dayan kena jaga diri dia betul-betul lah. Kena ada kriteria-kriteria yang Dayan cakap tadi tu. Supaya you jaga diri you boleh jaga I. Aku pun layan je lah Layan je lah. Layan je. Thank you so much Dayan. Thank All you the so best to much. Thank you Dayan. Terima kasih. Kerana menguji keimanan saya hari ini.